Korang biasa pergi bazar pukul berapa? Macam aku kan, aku suka pergi dalam pukul 5, 5.30 macam tu. Selepas asar lah, solat asar dulu kan. Jap, lagi sekali, tengok lagi sekali. Wih, cantik betul jam ni. Kena 2 kali tengok guys. Memang lawa. Jam ni murah gila guys. Aku dapat dengan harga jackpot. Design jenis transparent, dia gunakan material akrilik yang keras anti cala. Dekat belakang dia boleh nampak juga dia punya gear. Dia punya tali silikon lembut dan berkualiti. Bila korang pakai, dia tak sakit tangan. Dia tak rasa keras dekat tangan, tapi dia kuat dan kukuh guys. Dia punya tali tu memang solid. Ada nampak bateri tak kat dalam? Sebab yang ni dia pakai gear punya tau. So dia automatic. Memang smart geng. Ini kalau buat jam raya, memang orang akan tanya berapa harga dia. Itu dia punya tagging asal harga dia geng. Tapi dekat beg kuning tu korang boleh dapat harga jackpot. Yang best, dia ada glow in the dark. Nampak? Ini glow in the dark daripada jam ni kalau letak tempat gelap geng. Aku buka flash nampak? Nampak? Ini jam dia. So kita try lagi sekali tengok. Dalam gelap jadi macam mana? Glow in the dark geng. Cantik kan? Memang nice. Tekan beg kuning.